Ada kamera kan main bawah. Dia tengah record. Ha, rekod ni. Aku dah tekan dah. Punya hall. Tu bilik dia. Musdari aku hantar program. Tak ada. Oh, inilah punca dia. Nak kena guna scaler. Camera FX direct HDMI cable guna full size HDMI. Berada kata pukul 7 juga. Pasang tu. Power. Ni. Yang biru tu. Ada biru kan? Biru tukar masuk auxiliary. Tadi kan aku dak juga tu. Kalau apa? Kalau bercakap. Saya pun tak perasan order jauh. Sama. Okey, so power bank. Saya tanya. Oh, Bimo ni jarak dia dengan body. Hari ni kita tambah lighting. Agak gelap stage ni. Kami guna lighting non-light FS 300. Sebiji dah cukup terang. Mac Mini M4 kecil-kecil cili padi. Sekarang apa? Alright. Okey. Mudah paling banyak voucher. Itu yang dia bagi. Okey. Okey, macam 10 dah jauh. Guna tu. Dia tak standby. Kalau kita post di satu video dekat TikTok, jumpa kita bagi semua. Mac Mini je, kecil, power, senang set up. Lampu ni satu je, kita bounce je kat ceiling, terang satu stage. Samsungnya juga okey. Selesai 4 hari di sini, sampai jumpa lagi. Ada soalan boleh tanya, jangan segan-segan. Live Fit KL.